Maaf. Nombor 7. Silap. Saya terdistract tadi apa yang berhormat Seputih pandai dia. You know how to find the soft spot lah. Yang berhormat. Dengan izin. Alright, baik. Berikutnya saya persilakan Tuan Haji Jamaluddin bin Yahya yang berhormat Pasir Salak. Terima kasih Datuk Dr. Speaker. Bunga melur dalam jambangan, di atas peti kuntumnya jatuh. Mohon Menteri menjawab soalan pertanyaan Pasir Salak nombor 7. Dipersilakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih YB Pasir Salak. Orang mesti tak pandai jawab pantun. So saya terus pada jawapan. Tuan Yang di-Pertua, Linus hendaklah mematuhi dan melaksanakan pelan pengurusan sisa radioaktif yang telah diluluskan oleh Jabatan Tenaga Atom yang antaranya meliputi aspek perundangan iaitu pemantauan, pematuhan piawaian antarabangsa dan pelan mitigasi. Dan pelan ini boleh disemak dan dikaji semula dari masa ke semasa bagi memastikan keberkesanan proses pengurusan semua aktiviti berkaitan sisa radioaktif. Jabatan Tenaga Atom melakukan pemeriksaan secara berkala dari semasa ke semasa bagi memastikan pengoperasian syarikat Linus Malaysia Sdn Bhd mematuhi keperluan yang ditetapkan di bawah Akta 304 dan syarat lesen yang ditetapkan. Ini termasuk mengambil tindakan pencegahan awal dan penambahbaikan berterusan berdasarkan penilaian risiko ataupun risk assessment dari masa ke semasa. Bagi aspek berkaitan dengan strategi jangka panjang, memastikan keselamatan pekerja, penduduk dan alam sekitar terus dipelihara, Jabatan Tenaga Atom sentiasa melakukan pemantauan radiologi dan alam sekitar di dalam dan di luar kilang secara berkala dan berterusan. Persempelan ini merangkumi air bawah tanah, air sungai, debu udara, tanah, flora dan fauna terhadap industri atau kilang pemprosesan mineral yang mengandungi bahan radioaktif semula jadi, naturally occurring radioactive material, NORM dengan izin, sepanjang tempoh pengoperasian. Tuan Yang di-Pertua, Akta 304 sedia ada telah menetapkan keperluan perlindungan kesihatan dan keselamatan orang awam dan pekerja melalui penetapan had dos dedahan orang awam iaitu 1 milisievert setahun dan 20 milisievert setahun bagi pekerja sinaran. Ini adalah piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh IAEA. Hasil pemantauan mendapati tiada peningkatan aras sinaran dan data dedahan sinaran menunjukkan bahawa ianya tidak melebihi 1 milisievert setahun untuk orang awam dan 20 milisievert setahun untuk pekerja. Selain itu, pihak JTA juga akan mengesahkan pemantauan aras sinaran kawasan kawalan ini melalui pemeriksaan berkala terhadap dos dedahan pekerja sinaran dan alat pemonitoran kawasan. Pada masa ini, berdasarkan pemantauan JTA, tiada kawasan yang didapati melebihi aras sinaran yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Pasir Salak. Terima kasih Datuk Dr. Speaker. Yang berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Soalan tambahan Pasir Salak, memandangkan lesen operasi Linus sedang dipertimbangkan untuk diperbarui selepas Mac 2026. Walaupun kemudahan pelupusan kekal PDF masih belum siap, bolehkah pihak kementerian menjelaskan sama ada kerajaan telah menetapkan prasyarat teknikal dan kesihatan awam yang jelas termasuk pelaksanaan penilaian impak kesihatan HIA bebas terhadap komuniti Gebeng dan pesisir Kuantan sebelum sebarang pembaharuan lesen dipertimbangkan. Apakah milestone serta tarikh akhir konkret yang dijadikan ukuran bagi memastikan tanggungjawab pelupusan sisa radioaktif ini tidak terus membebankan negara dan rakyat? Terima kasih. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Pasir Salak. Sebenarnya HIA ini dia akan dilakukan sekiranya ada keperluan dan selama ni kita tidak menerima feedback daripada Kementerian Kesihatan bahawa ada keperluan untuk melaksanakan HIA dan sekiranya ada seperti
Contohnya, kalau ada peningkatan secara drastik ataupun ketara, ada kes-kes kesihatan di sekitar kawasan tersebut, mungkin ada keperluan untuk melaksanakan HIA. Tetapi pada setakat ini belum ada apa-apa laporan yang berkaitan. Dan untuk milestone PDF ataupun kemudahan pelupusan kekal, sebenarnya pembinaan PDF sekarang sudah mencapai 72%. Walaupun sedikit lambat daripada perancangan, iaitu 82%, dia 10% di belakang, tetapi boleh dikatakan still in progress, progress yang agak memuaskan. Dan PDF ini dia akan dia dibina secara berperingkat. Sekarang sudah ada 4 sel. Sel A, sel B, sel C, sel D telah pun siap dibina dan sudah pun sedang dilaksanakan pengisian WLP, iaitu waste tersebut dimasukkan ke dalam 4 sel ini. Dan untuk menjawab soalan milestone, tarikh yang ditetapkan untuk menyelesaikan ataupun selesaikan pembinaan PDF adalah pada hujung tahun 2026. Dan itu adalah jawapan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Timbalan Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, Malaysia menghasilkan jutaan metrik tan per tahun sisa radioaktif, termasuklah dari hospital, industri, penyelidikan, pendidikan dan sebagainya. Melalui dasar teknologi nuklear negara 2030, adakah Malaysia mempunyai pelan strategik keselamatan radiasi dan adakah kerajaan mempunyai pusat penyimpanan sisa radioaktif secara menyeluruh? Dan apakah perancangan jangka masa panjang kerajaan untuk memastikan atau menangani isu penyimpanan sisa radioaktif ini? Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Memang kita ada satu piawaian yang sangat ketat untuk penyimpanan sisa radiatif, dan Nuklear Malaysia adalah sebagai satu pusat pengurusan sisa radiatif kebangsaan. Bahan radiatif yang tidak lagi digunakan akan diurus oleh Nuklear Malaysia, terutamanya daripada industri perubatan dan pendidikan dalam negara. Setakat ini kita ada di bawah pelaksanaan peraturan pelaksanaan tenaga atom, iaitu 2011, iaitu berkaitan dengan pengurusan sisa radiatif. Dalam pengurusan sisa radiatif, pemegang lesen hendaklah pertama menghantar bahan radiatif terkedap ataupun sealed sources kepada pembekal di mana bahan radiatif tersebut dibeli, atau menghantar ke pusat pengurusan sisa radiatif kebangsaan yang berlesen di bawah Akta 304 untuk dirawat dan distabilkan. Dan ketiga, menyimpan sementara di dalam premis pemegang lesen. Dan kaedah penyimpanan sementara ini perlu memenuhi keperluan yang ditetapkan di bawah Akta 304. Dan semua peraturan ini dibuat dibawanya selari dengan standard IAEA dan amalan terpuji di peringkat antarabangsa. Dan setakat ini kita ada 2 pusat pelupusan sisa ataupun permanent disposal facility. Yang satu di Lahad, Perak dengan kapasiti 90,000 metrik tan. Yang kedua adalah di Gebeng, Pahang dengan kapasiti 1.6 juta metrik tan. Dan RUU yang baru kita luluskan dalam sidang parlimen lepas, kita telah pun menetapkan untuk menubuhkan satu SES fund untuk pengurusan sisa radioaktif. Dan dengan penubuhan SES fund ini, kita harap kita boleh menguruskan sisa radioaktif ini dengan lebih baik dan lebih teratur. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Majlis Kesoalan yang ke-8 dipersilakan Puan Yang Syufura binti Osman. Yang Berhormat Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada pantun.